Hey guys, like video ni and subscribe tau. Hai you all. Baru nak start ni tau. Belum bye-bye lagi. Abang Gorgeous nak ambil mood sikit untuk Oi Sergam membongkar hot gosip terkini dunia hiburan. Oh my god you all. Oh my god. Betul ke storynya Abang Gorgeous dengar sekarang ni? Penyanyi yang terkenal dengan suara serak-serak basah macam Abang Gorgeous, iaitu Azlin, dikatakan baru saja dirompak oleh suaminya sendiri. Kalau you all semua tengok gambar-gambar yang dipost sendiri oleh Azlin di laman Instagramnya, rumahnya memang dalam keadaan yang kosong. Dan bukan itu saja, malah gate pintu depan pun dicabut dipercayai antara suaminya sendiri, iaitu Adam Fahmi. Walau bagaimanapun, Adam menafikan dakwaan tersebut dan mengatakan itu adalah rumah hak milik bersama dan hanya masuk untuk mengambil barangnya sendiri. Cuba you guys fikir baliklah kan, kalau betul suami, takkanlah nak masuk rumah sendiri sampai kena cabut pintu pagar depan rumah, kan? Betul tak? Apa yang lebih memeranjatkan lagi, Azlin menggelarkan suaminya itu sebagai suami tak guna, kawan tak guna dan manager tak guna. Menyesal aku kenal kau. You all, semua tak guna. Tiba-tiba Abang Gorgeous pun rasa diri ni tak guna. Wow, kalau macam tu, memang tak guna betul lah si Adam Fahmi tu ya. Azlin juga ada cakap yang suaminya itu kerap membuat hutang dan terpaksa diselesaikan oleh Azlin. Aduh, apa gunanya awak sebagai seorang suami kalau dah macam tu kesnya? Mes ini Abang Gorgeous nak pesan dekat you all di luar sana. Kalau nak jadi suami yang berguna sikit. Untuk Azlin pun, harapnya lepas ni bolehlah selesaikan masalah rumah tangga kalian dengan cara elok. Tak elok nak tayang masalah rumah tangga di media sosial. Senang cerita, buat je report polis dan biar pihak polis yang uruskan. Okeylah, itu saja daripada Abang Gorgeous yang sentiasa gorgeous ni. Bye!